Cerita yang aku nak sampaikan pada korang ni akan buatkan korang terfikir macam mana level layanan kita semua ni kepada ibu kita. Seorang sahabat Nabi, Uwais Al-Qarni, pernah dengar? Uwais Al-Qarni adalah seorang sahabat Nabi yang tak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi dia sentiasa merindui Nabi. Kenapa tak berjumpa? Sebabnya yang pertama mungkin ditakdirkan oleh Allah lah. Lepas tu Uwais dia duduk dekat Yaman, jauh dengan Nabi duduk dekat Mekah Madinah. So jarak dia lebih kurang dalam 1000 lebih kilometer. Dia pernah pergi ke rumah Nabi tapi tak sempat berjumpa sebab waktu tu mak dia sakit, jadi tak boleh lama, dia kena balik jaga mak dia. Dia ni orang miskin, mak dia sakit, lumpuh. Lepas tu ada riwayat mengatakan mak dia buta. Dia nak bawa mak dia pergi haji. Daripada Yaman nak buat haji dekat Mekah. Macam mana dia nak pergi? Orang zaman dulu akan naik unta, tapi dia orang yang miskin, dia tak ada unta. Planningnya adalah jalan kaki, bawa mak dia menggendong macam tu. Jarak perjalanan tu pergi dah 1000 lebih, balik pun 1000 lebih. Agak-agak korang mampu tak korang nak buat tu? Yoi. Preparation dia sangat dahsyat. Dia tak main kata okey jom kita pergi, bawa. Tak. Dia ada preparation yang mana 8 bulan dia prepare dengan cara angkat anak lembu. Naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit. Itu nak prepare stamina. Waktu tu orang kampung kata, dia ni gila ke ni? Kenapa bermain dengan lembu macam tu? Sampailah orang kampung baru tahu rupanya dia nak pergi haji gendong mak dia. Perjalanan ada yang kata berbulan tapi tak tahu berapa spesifik masanya. Padang pasir weh. Bukannya macam kita yang ada R&R, kadang ada pokok ke tak. Ini padang pasir, bergunung ganang lagi, berbukitnya lagi, panas terik matahari lagi, dan dia sampai bawa mak dia. Kita macam mana? Mak baru suruh buang sampah. Itulah sahabat Nabi Uwais Al-Qarni yang sangat hebat jasanya terhadap maknya.